Kalau kita gagal mentaksir diri kita, Masya Allah, bagaimana kita akan ditaksir oleh Allah SWT nanti? Macam mana doktor melihat pentaksiran kita boleh kaitkan dengan hari akhirat? Sebab ni kebetulan bulan Ramadan, doktor. Masya Allah. Kalau kita lihat istilah pentaksiran itu, kalau dalam bahasa Arab, imtihan pun boleh, ibtila pun boleh. Ibtila itu ujian, tapi yang besar mungkin ialah muhasabah. Pentaksiran itu boleh sebagai dalam bahasa Arabnya muhasabah. Ujian itu imtihan. Waktu ada imtihan qabul dan doa kita pun minta diberi kejayaan dalam ujian, sama ujian di peringkat sekolah ataupun. Jadi dalam Islam kita mentaksir itu luas sih. Lebih-lebih lagi kalau mentaksir diri sendiri, dia adalah muhasabah diri. Dalam Islam ada muhasabah diri. Sebab itu kita cuba nak menerapkan dalam sistem pendidikan kita dan patut diberi pengiktirafan tentang pentaksiran diri itu, ataupun muhasabah diri. Banyaklah kata-kata hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Itu ialah pentaksiran. Itu ialah pentaksiran. Kalau kita gagal mentaksir diri kita, Masya Allah, bagaimana kita akan ditaksir oleh Allah SWT nanti, akan dihisab di sana nanti. Apatah lagi pula kalau ibtila. Ibtila itu ialah ujian berbentuk macam-macam, ujian hidup, ujian daripada kejadian malapetaka, sebagainya. Itu ujian juga banyak. Kesenangan itu juga ujian. Itu juga ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian itu, adakah kita berjaya atau ada tadi Dr. Keri ada menyebut tentang tanda jaya tu. Ada bagaimana kita berjaya tak berjaya, itu semua perlu diketahui. Kalau kita tak boleh mentaksir diri kita sendiri, kita ditakuti kita nanti gagal untuk ditaksir oleh Allah SWT di akhirat nanti. Okey, kasih doktor. Saya